Yalah ni masalah agama tak ada siapa khilaf. Quran adalah agama kita. Assalamualaikum dan salam bahagia para penonton yang budiman sekalian. Sambungan kepada episod yang lepas mengenai tarawih 8 dan 20 rakaat yang ulama berbeza pandangan tentangnya. Bagaimanapun, masalah perbezaan pandangan walaupun dibenarkan dalam ajaran Islam, tetapi terdapat banyak fahaman tidak jelas dan mengelirukan. Malah ada yang menolak perbezaan pandangan atau menganggap ia tidak ada dalam Islam. Macam-macam ada. Namun Dr. Ismail Lutfi lain pula dan beliau menilai Al-Quran dan hadis dengan berkata bahawa masalah agama tidak siapa khilaf, iaitu berbeza pandangan kerana Al-Quran itulah agama kita. Yalah ni masalah agama tak ada siapa khilaf. Quran adalah agama kita. Tapi cara kita beragama dengan agama Quran, agama Allah tu balah mana? Hak tu Nabi mewak tu. Hak kita buat perkapung dengan sunnah tu mana apa? Cara Nabi beragama tu mana sunnah. You faham malak sunnah? Ada sunnah duk tak kena ke sunnah tu. Makna tak kena ke cara Nabi beragama. Berat kalau kita tengok situ tu dah. Tapi tak apalah, dia tak tahu, dia tak ada wasa gitu. Orang tak kena ke sunnah bukan yang faham lah tu. Ya faham kok lain. Ya faham kata kita ada imam mazhab dah ke apa gitu ya lah. Tak apalah. Kita tak usah buat nampak buku, kita kesian ke dia lah. Betulkah dakwaan Dr. Ismail Lutfi ini? Beliau berkata masalah agama tiada sesiapa pun yang khilaf kerana Al-Quran itu adalah agama umat Muslim dan pelaksanaan agama itu pula dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya. Jika dilihat sepintas lalu, kenyataan beliau ini kelihatan benar. Namun apabila diteliti baik-baik pada kata-kata beliau seterusnya, terdapat suatu perkara yang menimbulkan persoalan besar. Beliau mendakwa bahawa terdapat dalam kalangan umat Islam yang tidak berkenan atau tidak menyukai sunnah Rasulullah, dan seterusnya beliau menyimpulkan bahawa golongan ini sebenarnya tidak menyukai cara baginda beragama. Ini bukan sekadar satu kenyataan biasa, sebaliknya merupakan satu tuduhan yang sangat besar dan berat. Membuat dakwaan bahawa orang Muslim tidak menyukai sunnah Rasulullah atau tidak suka kepada cara baginda beragama boleh membawa implikasi serius, bukan sahaja dari segi akidah tetapi juga dari sudut hubungan sesama Muslim. Selain itu, bukankah golongan Salafi ini berkhilaf dan berperang pemikiran dengan umat Muslim di seluruh dunia dalam perkara-perkara khilafiyah dan perbezaan pandangan dengan menggunakan pendekatan hukum bid'ah secara tidak betul? Berat dan kesian macam mana? Siapa sepatutnya dianggap berat dan kesian itu? Orang ramai menolak Salafi bukan menolak sunnah Nabi. Ini adalah pendirian yang betul dan wajar kerana mereka bukan mujtahid. Dengan itu mereka perlu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah berpandukan penjelasan dan amalan imam-imam mazhab sebagaimana dilakukan oleh majoriti umat Islam di seluruh dunia. Mereka mungkin mengamalkan sunnah secara betul dan tidak betul yang relatif atau nisbi. Itu adalah pilihan mereka yang ada. Sebaliknya, Dr. Ismail Lutfi cenderung kepada pilihan lain kerana beliau mungkin merupakan seorang mujtahid. Dengan itu, beliau memadai berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa merujuk kepada ulama mazhab seperti yang digambarkan dalam video yang dikutip tadi. Wallahu alam. Cuba tonton sekali lagi. Orang tak kena ke sunnah bukan yang faham lah tu. Ya faham kok lain. Ya faham kata kita ada imam mazhab dah. Ya faham kata kita ada imam mazhab dah. Itu barangkali merupakan antara pokok pangkal masalah dan syubhah yang melibatkan Dr. Ismail Lutfi dan memberi kesan kepada pemahamannya. Bagaimanapun, beliau sendiri mengaku bahawa beliau bukan ahli fiqah dan tidak memahami ilmu-ilmunya. Beliau berkata, "Fiqah belah mana? Saya tak kerti ilmu fiqah tak? Tak kerti."
Mereka yang berhujah dengan hadis secara tidak cermat mungkin perlu meneliti kata-kata para ahli hadis berikut. Sufyan bin Uyainah yang meninggal dunia pada tahun 198 Hijrah pernah berkata, "Al-hadithu madillatun illa lil fuqaha." Maksudnya, hadis itu boleh menyesatkan kecuali bagi para ahli fiqah. Sementara itu, Ibnu Wahab yang meninggal dunia pada tahun 197 Hijrah pula berkata, "Al-hadithu madillatun illa lil ulama." Maksudnya, hadis itu boleh menyesatkan kecuali bagi para ulama. Ibnu Wahab turut menceritakan bahawa beliau hampir sesat kerana belajar hadis. Beliau menceritakan, "Laula anna Allah anqadhani bimalik wal laythi la dalaltu faqila lah kayfa dhalik qala akthartu min al hadith fahayyarani fakuntu a'ridu dhalika ala malik wal layth fayaqulani li khudh hadha wada' hadha." Maksudnya, sekiranya Allah tidak menyelamatkan aku dengan Malik dan Al-Layth, nescaya aku akan sesat. Lalu beliau ditanya, "Bagaimana boleh terjadi begitu?" Beliau menjawab, "Aku banyak mempelajari hadis sehingga aku menjadi keliru. Lantas aku mengemukakan perkara itu kepada Malik dan Al-Layth. Lalu mereka berkata kepadaku, ambil yang ini dan tinggalkan yang itu. Meskipun kata-kata ini bukan hujah yang muktamad kerana ia bukan nas yang qat'i daripada Al-Quran atau hadis yang sahih daripada Rasulullah, namun ia tetap menjadi panduan berharga." Pandangan para ulama ini menunjukkan bahawa dalam memahami dan menilai hadis perlu ada rujukan kepada fuqaha atau ulama fiqah dalam pelbagai mazhab yang bukan sahaja mahir dalam ilmu fiqah tetapi juga dalam hadis dan pelbagai disiplin ilmu agama lainnya. Ulama hadis atau ahli hadis pun ada yang bertaraf ulama fiqah yang berwibawa jika bukan uhadiyatul fikr atau satu hala pemikiran dalam ilmu, pengajian dan pembelajaran agama. Sampai di sini berakhirnya episod mengenai perbezaan pandangan dengan Dr. Ismail Lutfi. Semoga perbincangan dari pelbagai perspektif ini dapat memperkayakan dan memperdalamkan pemahaman kita tentang ajaran Islam. Terima kasih kerana menonton. Kita akan bertemu lagi dalam episod seterusnya untuk perbincangan yang mengasah minda dan merangsang pemikiran. Sekian, wassalam dari Astora Jabat di Bangkok.